Teman-teman, pernah tak teman-teman bayangkan suatu kawasan di Bali, Indonesia, mayat tidak ditanam atau dibakar? Dia dibiarkan sebegitu saja. Ingin tahu di mana? Check it out! Hai teman-teman, bagaimana dengan hari anda hari ini? Saya harap okey-okey saja. Terima kasih buat teman-teman yang dah like, subscribe video saya. Hari ini saya bercerita tentang asal-usul kuburan di Desa Trunyan, Bali. Menurut cerita turun-temurun, suatu ketika dahulu terdapat sebatang pokok suci yang dikenali sebagai Taru Manyan. Taru bermaksud pokok, Manyan bermaksud harum atau wangi. Pokok ini dikatakan mengeluarkan bau yang sangat harum sehingga dapat dihidu dari tempat yang jauh. Ramai pengembara dan peminta datang mencari punca bau tersebut. Salah seorang tokoh yang datang ketika itu ialah Ratu Sakti Pancering Jagat. Setelah menemui pokok Taru Manyan, Ratu memilih untuk menetap di kawasan itu dan menjadi pelindung masyarakat Trunyan menurut kepercayaan masyarakat tempatan. Masyarakat Trunyan percaya jenazah yang meninggal secara semula jadi perlu diletakkan di bawah pokok Taru Manyan di dalam sangkar buluh yang dipanggil ancak saji. Bukannya ditanam atau dibakar. Mereka percaya bau harum pokok itu membantu mengurangkan bau perebutan jenazah. Walau bagaimanapun, kepercayaan ini menjadi sebahagian daripada adat mereka. Dakwaan bahawa pokok itu menghilangkan bau mayat sepenuhnya belum dapat dibuktikan secara saintifik ya teman-teman. 1. Sema wayah untuk orang dewasa yang meninggal secara semula jadi. 2. Sema muda untuk bayi, kanak-kanak dan individu yang belum berkahwin. 3. Sema bantas untuk mereka yang meninggal akibat kemalangan atau sebab tertentu mengikut adat. Desa Trunyan sering dikaitkan dengan kisah mistik kerana tengkorak dan tulang lama masih disusun di kawasan perkuburan. Namun bagi masyarakat Bali Aga, tempat ini ialah tapak suci untuk menghormati nenek moyang, bukan lokasi yang dianggap berhantu. Tanah perkuburan di sana masih menggunakan adat yang lama. Jenazah yang memenuhi syarat adat masih diletakkan di dalam sangkar buluh atau ancak saji. Kawasan perkuburan dikawal oleh masyarakat tempatan. Pengunjung biasanya perlu ditemani penduduk atau pemandu tempatan. Pengunjung juga perlu menghormati peraturan adat. Penduduk masih menjalankan kehidupan seperti biasa, termasuk bertani, menangkap ikan dan mengamalkan adat nenek moyang mereka. Desa Trunyan boleh dikunjungi dengan bot menyeberangi Tasik Batu dari kawasan Kintamani. Perjalanan mengambil kira-kira 15 hingga 30 minit bergantung kepada lokasi berlepas. Tidak boleh mengambil atau membawa pulang tulang dan tengkorak. Tidak boleh bercakap atau berkelakuan tidak sopan ya teman-teman. Tidak boleh mengubah kedudukan jenazah atau barang upacara pengebumian dan perlu menghormati pokok Taru Manyan. Nombor 1. Pada suatu petang, sekumpulan pelancong datang untuk melihat sendiri Desa Trunyan. Mereka berjalan sambil bergurau dan ada antara mereka yang mula berkata dengan nada mengejek. Pelik, kenapa tak bau busuk? Kata salah seorang daripada mereka sambil ketawa. Ada juga yang cuba mendekati tengkorak yang berada di kawasan tersebut. Mereka mengangkat telefon dan kamera, cuba mengambil gambar dari jarak dekat sambil membuat gaya yang dianggap tidak menghormati Desa Trunyan. Sambil berkata, tengok, aku dapat gambar tengkorak, kata salah seorang daripada mereka. Tiba-tiba, telefon yang sedang digunakan terus mati. Padahal bateri masih penuh. Mereka cuba menghidupkannya semula tetapi tidak berjaya. Ketika suasana mula menjadi sunyi, salah seorang daripada mereka terdengar sesuatu dari arah akar pokok Taru Manyan. Korang dengar tak? Dari celah akar yang berselirat, kedengaran suara seperti seseorang sedang menangis. Perlahan, mereka semua terdiam. Beberapa saat kemudian, suara itu berubah
menjadi bunyi ketawa kecil. Mereka mula panik dan berundur. Salah seorang cuba merakam menggunakan telefon lain. Tetapi kamera tiba-tiba menjadi gelap dan skrin berkelip-kelip sebelum mati sendiri. Malam itu, selepas mereka meninggalkan kawasan tersebut, beberapa orang daripada mereka mengaku dalam mimpi itu, mereka melihat seorang wanita tua berdiri di bawah pohon taru manyai sambil memandang mereka dan mengajak mereka. Keesokan harinya, mereka kembali ke kawasan tersebut untuk meminta maaf. Kisah kedua mengenai seorang pelancong bernama Daniel. Ketika melawat kawasan perkuburan, dia ternampak sebuah beg duit lama yang diletakkan berhampiran jenazah. Tanpa pengetahuan sesiapa, dia memasukkan beg itu ke dalam poket sebagai cendera matanya. Pada malam pertama selepas pulang ke hotel, Daniel bermimpi didatangi seorang lelaki tua yang berdiri kaku sambil menghulurkan tangan. Lelaki itu hanya mengucapkan satu ayat, "Pulangkan hak aku." Keesokan harinya, Daniel mula mengalami demam panas tanpa sebab. Tubuhnya menjadi lemah dan setiap kali dia menutup mata, dia terdengar bisikan yang sama. Anehnya, doktor tidak menemui sebarang penyakit. Keadaan menjadi semakin parah. Setiap malam dia menjerit dalam tidurnya seolah-olah dirasuk sesuatu. Rakan-rakannya mendakwa suara Daniel berubah menjadi garau. Malah dia sering bercakap dalam bahasa yang tidak difahami. Akhirnya, seorang penduduk tempatan bertanya sama ada dia telah mengambil sesuatu dari kawasan pemakaman. Daniel mengaku tentang beg duit tersebut. Wajah penduduk itu terus berubah dan dia berkata bahawa menurut kepercayaan masyarakat Trunyan, barang yang mengiringi jenazah tidak boleh dibawa keluar kerana dianggap masih mempunyai ikatan dengan roh si mati. Dengan penuh ketakutan, Daniel kembali ke desa Trunyan. Di hadapan para tetua adat, dia memulangkan beg duit itu ke tempat asalnya sambil memohon maaf. Upacara adat ringkas turut dilakukan mengikut kepercayaan setempat bagi mohon agar gangguan itu berakhir. Malam itu, buat pertama kalinya, teman-teman, Daniel dapat tidur dengan lena. Demamnya beransur pulih. Kisah terakhir mengenai cerita dari penduduk setempat mengenai bot pelancong yang mendadak diselimuti kabut tebal dan mesin bot mati di tengah danau setelah mereka meninggalkan area perkuburan dengan sikap yang angkuh atau mentertawakan sisa-sisa tulang jasad. Satu pesanan real Ana, teman-teman. Walau di mana pun kita berada, kita perlulah menghormati adat sesuatu kawasan. Bak kata peribahasa, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Begitulah asal-usul perkuburan di Desa Trunyan yang saya tahu. Jika teman-teman lebih tahu daripada saya, boleh komen di bawah. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Bye.